Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran IDP 3143. Dalam tugasan ketiga bagi kursus sosiologi dalam pendidikan, saya Nur Anissa binti Azman akan membentangkan satu topik yang sangat penting dan dekat dengan realiti masyarakat kita. Secara umum, mobiliti sosial merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan daripada satu kedudukan sosial kepada kedudukan sosial yang lain dalam struktur masyarakat, sama ada secara mendaftar atau secara menegak. Perubahan kedudukan ini melibatkan pelbagai aspek penting seperti pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan status sosial. Ini bermakna apabila seseorang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, taraf hidup keadaan itu boleh dianggap sebagai satu bentuk mobiliti sosial. Dalam sosiologi, mobiliti sosial juga boleh berlaku dalam generasi seseorang yang bermula sebagai pekerja biasa tetapi kemudian ia menjadi pengurus. Selain itu, mobiliti sosial juga boleh berlaku antara generasi, iaitu intergenerasi. Kesan positif yang pertama ialah akses pendidikan semakin meningkat. Perubahan pendidikan di Malaysia telah membuka lebih banyak peluang kepada pelajar daripada pelbagai latar belakang untuk meneruskan pengajian. Jika pada masa lalu, peluang pendidikan lebih terhad kepada golongan tertentu, kini sistem pendidikan lebih terbuka melalui pelbagai bantuan dan inisiatif. Antaranya ialah beasiswa, pinjaman PTPTN, bantuan persekolahan dan program khas untuk golongan B40. Semua ini memberi kesan yang sangat besar kerana ia mengurangkan beban kewangan keluarga dan balikan pelajar yang kurang berkemampuan terus bersekolah atau melanjutkan pelajaran peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, ramai pelajar dari kawasan luar bandar kini berjaya masuk ke universiti awam seperti UiTM, UPM dan UKM. Perkara ini sangat penting dalam konteks mobiliti sosial kerana apabila seseorang pelajar yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah berjaya memperolehi pendidikan tinggi, dia berpeluang mengubah taraf hidup dirinya dan keluarganya. Pendidikan menjadi pintu keluar daripada kemiskinan dan pada masa yang sama membuka jalan kepada mobiliti menegak ke atas. Namun begitu, walaupun akses pendidikan meningkat, masih wujud ketidaksamaan. Sebagai contoh, pelajar di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak masih berdepan dengan kekurangan sekolah berkualiti, kemudahan asas dan akses yang mencukupi kepada perkhidmatan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahawa peningkatan akses belum tentu bermaksud semua pelajar menerima peluang yang sama rata. Maka pendidikan telah melangkah ke hadapan, tetapi perjalanan ke arah keadilan pendidikan yang sebenar masih belum selesai. Akses pendidikan meningkat iaitu benar-benar bersifat inklusif dan adil. Antara langkah yang perlu diberi perhatian ialah kerajaan perlu meningkatkan infrastruktur pendidikan di luar bandar, termasuk membina atau menaik taraf sekolah, memperbaiki kemudahan asas serta memastikan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan berkualiti. Selain itu, kerajaan juga perlu menyediakan lebih banyak sekolah berkualiti di kawasan yang sebelum ini kurang mendapat perhatian. Ini penting supaya pelajar di luar bandar atau pendalaman tidak terus berada dalam keadaan serba kekurangan berbanding rakan mereka di bandar. Di samping itu, keperluan kepada akses internet juga perlu dipandang serius kerana dalam pendidikan semasa, internet bukan lagi kelebihan tambahan tetapi sudah menjadi satu keperluan asas. Tanpa internet, pelajar akan sukar mengakses bahan pembelajaran digital, platform e-pembelajaran atau peluang pembelajaran kendiri. Kesimpulannya, peningkatan akses pendidikan diterjemahkan dalam bentuk pengalaman pendidikan yang setara untuk semua pelajar. Hanya apabila akses itu bersifat adil, maka pendidikan benar-benar boleh berfungsi sebagai alat mobiliti sosial untuk seluruh masyarakat, bukan sekadar untuk golongan tertentu sahaja. Kesan positif yang kedua ialah peningkatan peluang pekerjaan. Pendidikan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran dan kelayakan yang diperlukan dalam pasaran kerja. Dalam dunia pekerjaan hari ini, sijil diploma, ijazah dan kemahiran yang relevan memainkan peranan penting dalam menentukan jenis pekerjaan yang boleh diperoleh oleh seseorang. Pelajar yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi lazimnya lebih berpeluang mendapat pekerjaan profesional seperti doktor, jurutera, guru, pegawai pentadbir atau pekerjaan lain yang menawarkan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik. Secara langsung, ini meningkatkan pendapatan seseorang serta membolehkan mereka menikmati kehidupan yang lebih stabil dan selesa. Sebagai contoh, seorang pelajar daripada keluarga B40 yang berjaya menamatkan pengajian dan menjadi jurutera bukan sahaja menaikkan kedudukan dirinya tetapi turut meningkatkan status sosial keluarganya. Keadaan ini merupakan contoh yang jelas bagi mobiliti sosial menegak ke atas. Walau bagaimanapun, masih terdapat isu penting iaitu ketidaksesuaian antara kelayakan dan pekerjaan. Ramai graduan pada hari ini tidak semestinya bekerja dalam bidang yang dipelajari. Malah ada juga yang menganggur walaupun mempunyai kelayakan akademik yang baik. Ini menunjukkan bahawa pendidikan memang boleh membuka peluang pekerjaan tetapi tidak sentiasa menjamin pekerjaan yang setara dengan kelayakan. Oleh itu, hubungan antara pendidikan dan mobiliti sosial perlu dilihat secara realistik. Antara langkah yang boleh diambil ialah memperkukuhkan pendidikan TVET, iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational.
TVET sangat penting kerana bukan semua pelajar perlu melalui akademik tradisional untuk berjaya. Ada pelajar yang lebih cenderung kepada kemahiran teknikal, hands-on dan pekerjaan berasaskan kepakaran praktikal. Selain itu, latihan industri juga perlu dipertingkatkan supaya pelajar bukan sahaja belajar teori di bilik kuliah tetapi turut mengalami situasi kerja sebenar. Melalui latihan industri, pelajar dapat memahami budaya kerja, meningkatkan kemahiran komunikasi serta membina keyakinan dan pengalaman awal yang sangat dihargai oleh majikan. Seterusnya, kerjasama antara universiti dengan sektor industri perlu diperkasakan. Kurikulum perlu sentiasa dikemaskini supaya apa yang diajar di institusi pendidikan benar-benar selari dengan kehendak semasa majikan dan perkembangan industri. Kesimpulannya, pendidikan tidak boleh bergerak sendirian tanpa melihat realiti dunia pekerjaan. Jika sistem pendidikan berjaya menjadikan pelajar dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman yang sesuai, maka barulah mobiliti sosial dapat berlaku secara lebih nyata dan bukan hanya di atas kertas. Kesan positif yang ketiga ialah pembangunan kemahiran abad ke-21. Dalam sistem pendidikan moden, pelajar tidak lagi hanya dinilai berdasarkan keupayaan menghafal fakta atau menjawab peperiksaan. Sebaliknya, pendidikan hari ini semakin menekankan kemahiran penting seperti pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan penyelesaian masalah. Kemahiran-kemahiran ini sangat diperlukan dalam dunia hari ini kerana pelajar bukan sekadar perlu cemerlang di sekolah tetapi juga perlu bersedia menghadapi perubahan teknologi, cabaran pekerjaan dan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, pendekatan pembelajaran berasaskan projek membolehkan pelajar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah sebenar. Melalui pendekatan ini, pelajar belajar untuk bekerjasama, membuat keputusan, menyampaikan idea dan menghubungkan teori dengan realiti. Semua ini menjadikan mereka lebih yakin dan lebih bersedia untuk memasuki alam pekerjaan. Sebagai contoh yang mudah, seorang pelajar yang mahir berkomunikasi dan mampu berfikir secara kritis akan lebih bersedia menghadapi temuduga kerja, pembentangan atau tugasan profesional kelak. Namun begitu, tidak semua sekolah mampu melaksanakan pendekatan ini secara sama rata. Sekolah di luar bandar mungkin mengajar atau guru yang cukup terlatih boleh mengendalikan pembelajaran aktif dan kreatif. Akibatnya, boleh wujud jurang kemahiran antara pelajar di sekolah yang serba lengkap dan pelajar di sekolah yang kurang sumber. Maka, walaupun pembangunan kemahiran abad ke-21 ialah satu kemajuan besar dalam pendidikan, pelaksanaannya perlu benar-benar menyeluruh supaya manfaatnya dapat dirasai oleh semua pihak. Bagi mengukuhkan pembangunan kemahiran abad ke-21 dalam sistem pendidikan, antara langkah utama ialah menyediakan latihan profesional berterusan kepada guru. Guru ialah ejen perubahan yang paling penting di bilik darjah. Jika guru tidak diberikan latihan yang mencukupi, maka sukar untuk mereka mengubah kaedah pengajaran dan daripada pendekatan tradisional pada pendekatan yang lebih aktif, kolaboratif dan berpusatkan pelajar. Selain itu, kemudahan teknologi juga perlu dipertingkatkan. Sekolah memerlukan komputer, akses internet, perisian pendidikan dan ruang pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran moden. Seterusnya, penggunaan pendekatan pembelajaran aktif perlu dibudayakan supaya pelajar tidak hanya menjadi penerima maklumat tetapi benar-benar terlibat dalam proses mencari, memahami dan membina ilmu. Oleh itu, kemahiran abad ke-21 sangat penting dalam menentukan masa depan pelajar dan kebolehpasaran mereka. Namun, untuk memastikan kemahiran ini benar-benar membantu mobiliti sosial, ia tidak boleh hanya dinikmati oleh sekolah tertentu sahaja. Ia mesti dilaksanakan secara menyeluruh, sistematik dan dengan sokongan yang mencukupi supaya semua pelajar tanpa mengira lokasi atau latar belakang mempunyai peluang yang sama untuk berkembang. Istilah pendidikan membantu mengurangkan kemiskinan. Hal ini kerana melalui pendidikan, pelajar berpeluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan dan seterusnya membaiki taraf hidup keluarga. Pendidikan sering dianggap sebagai jalan keluar
daripada kemiskinan kerana ia membekalkan seseorang dengan pengetahuan, kemahiran dan kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh peluang ekonomi yang lebih luas. Sebagai contoh, seorang pelajar daripada keluarga yang miskin berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang profesional. Pelajar tersebut berjaya memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpendapatan baik. Kesannya bukan sahaja dirasai oleh dirinya, tetapi juga oleh beberapa adik-beradik dan keluarga secara menyeluruh. Dalam sosiologi, keadaan ini dikenali sebagai mobiliti sosial antara generasi, iaitu apabila generasi anak mencapai tahap sosial dan ekonomi yang lebih baik berbanding generasi ibunya, walau bagaimanapun terdapat pelajar yang tercicir akibat faktor kewangan dan sosial. Ini membuktikan bahawa pendidikan sahaja tidak mencukupi jika tidak disertai dengan sokongan lain seperti bantuan kewangan, bimbingan dan jaminan keselamatan sosial. Oleh itu, pendidikan memang mempunyai kuasa besar untuk mengurangkan kemiskinan. Itu berkesanannya sangat bergantung pada sejauh mana sistem pendidikan disokong oleh dasar-dasar yang benar-benar memahami cabaran hidup golongan yang kurang bernasib baik. Dicadangkan beberapa langkah penambahbaikan bagi memastikan pendidikan benar-benar mampu mengurangkan kemiskinan secara berkesan. Antaranya ialah menyediakan bantuan kewangan berterusan kepada pelajar yang memerlukan. Bantuan ini bukan sahaja penting untuk yuran atau peralatan belajar, tetapi juga untuk kos pengangkutan, makanan, tempat tinggal dan keperluan asas yang lain sering menjadi beban kepada keluarga berpendapatan rendah. Selain itu, program sokongan untuk pelajar berisiko juga sangat penting. Pelajar yang berdepan dengan masalah kewangan, tekanan emosi, masalah keluarga atau kelemahan akademik perlu diberi perhatian awal supaya mereka tidak ketinggalan atau tercicir. Di samping itu, kaunseling dan motivasi juga perlu diperkukuh. Kadang-kadang seseorang pelajar bukan tidak mampu tetapi hilang arah, hilang semangat atau tidak melihat kaitan antara pendidikan dengan masa depan mereka. Kesimpulannya, pendidikan memang boleh menjadi alat untuk mengurangkan kemiskinan, tetapi ia memerlukan sokongan yang menyeluruh. Jika bantuan diberikan secara berterusan dan pelajar dibimbing secara dekat, maka pendidikan bukan sahaja mampu meningkatkan pencapaian akademik tetapi juga benar-benar mengubah nasib hidup seseorang secara jangka panjang. Yang kelima ialah pembentukan nilai dan sasiah. Pendidikan bukan sahaja berfungsi menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga memainkan peranan penting dalam membentuk disiplin, tanggungjawab, hormat menghormati, kerjasama dan integriti dalam diri pelajar. Nilai dan sasiah ini sangat penting kerana masyarakat yang maju bukan hanya memerlukan individu yang cerdas dari segi akademik tetapi juga insan yang mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Sebagai contoh, melalui pendidikan sivik dan moral, pelajar dapat dibimbing dan memahami tanggungjawab sebagai warga negara, menghargai kepelbagaian, mematuhi peraturan dan menghormati orang lain. Semua ini menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang lebih harmoni dan stabil. Dalam konteks mobiliti sosial, sasiah juga mempunyai peranan besar. Seseorang yang berdisiplin, bertanggungjawab dan beretika lebih mudah dipercayai, lebih mudah menyesuaikan diri dalam organisasi dan lebih berpotensi untuk berkembang dalam pendidikan serta kerjaya. Namun begitu, saya juga menegaskan bahawa penerapan nilai tidak sentiasa berlaku secara konsisten. Masih terdapat pelajar yang menunjukkan masalah disiplin, kurang menghormati guru atau tidak mengambil serius tanggungjawab mereka sebagai pelajar. Ini menunjukkan bahawa pembentukan nilai perlu diperkukuhkan lagi. Tetapi juga sejauh mana ia berjaya membentuk manusia yang seimbang dari segi ilmu. Dan bagi mengukuhkan pembentukan nilai dan sasiah dalam pendidikan, antaranya ialah pengukuhan pendidikan nilai dalam kurikulum supaya unsur nilai tidak hanya diajar secara tersendiri tetapi benar-benar disepadukan dalam pelbagai mata pelajaran dan amalan sekolah. Selain itu, guru perlu memainkan peranan sebagai model teladan. Pelajar bukan sahaja belajar melalui apa yang diajar tetapi juga melalui apa yang mereka lihat. Jika guru menunjukkan disiplin, kejujuran, hormat dan tanggungjawab, pelajar lebih mudah mencontohi nilai-nilai tersebut. Terusnya, keterlibatan ibu bapa juga amat penting kerana pembentukan sasiah tidak berlaku di sekolah semata-mata. Rumah ialah institusi pendidikan pertama bagi seorang anak. Jika nilai yang diterapkan di sekolah disokong oleh suasana keluarga yang baik, maka hasilnya akan lebih kukuh. Oleh itu, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah. Dan sasiah yang baik pula turut mempengaruhi mobiliti sosial. Hal ini kerana kejayaan dalam hidup bukan hanya bergantung pada kepandaian tetapi juga pada sikap, etika kerja, cara bergaul dan keupayaan mengurus diri. Dengan kata lain, pendidikan yang berjaya bukan sahaja melahirkan pelajar cemerlang tetapi juga insan yang layak diberi kepercayaan dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Negatif pertama ialah jurang digital. Jurang digital merujuk kepada perbezaan akses terhadap teknologi seperti peranti digital dan internet antara pelajar. Di era pendidikan moden, teknologi telah menjadi medium utama pembelajaran, terutamanya sejak pelaksanaan PDPR dan perkembangan pembelajaran digital. Pelajar kini perlu menggunakan telefon pintar, komputer riba, internet, aplikasi pembelajaran dan pelbagai platform digital untuk mengikuti pembelajaran dengan berkesan. Namun begitu, tidak semua pelajar mempunyai kemudahan tersebut. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah atau tinggal di kawasan luar bandar menghadapi kekangan
untuk memiliki peranti seperti laptop atau telefon pintar serta mendapatkan capaian internet yang stabil. Keadaan ini menyebabkan jurang dalam pengalaman pembelajaran. Ada pelajar yang boleh mengikuti kelas dalam talian dengan lancar, mencari maklumat tambahan, menonton video pembelajaran dan berhubung dengan guru bila-bila masa. Sebaliknya, ada pelajar yang terpaksa belajar dengan kemudahan minimum. Malah, ada yang sukar untuk hadir ke dalam kelas dalam talian secara konsisten. Dalam konteks mobiliti sosial, jurang digital sangat membimbangkan kerana ia menjadikan teknologi yang sepatutnya memperluaskan peluang pendidikan sebagai faktor yang boleh membesarkan ketidaksamaan. Pelajar yang mempunyai akses teknologi lebih cepat menyesuaikan diri dengan pendidikan semasa, manakala pelajar yang tiada akses makin tertinggal dengan ilmu kemahiran dan keyakinan. Semasa PDPR dilaksanakan, terdapat pelajar yang terpaksa berkongsi satu telefon dengan adik-beradik lain atau bergantung kepada internet yang lemah sehingga tidak dapat mengikuti kelas secara langsung. Keadaan ini nampak mudah bila disebut, tetapi implikasinya sebenarnya sangat besar. Bayangkan seorang pelajar yang perlu menunggu giliran menggunakan telefon sedangkan kelas dijalankan serentak pada waktu tertentu. Bayangkan juga pelajar yang tinggal di kawasan dengan liputan internet yang lemah sehingga suara guru terputus-putus, bahan tidak dapat dimuat turun atau tugas yang tidak dapat dihantar dengan tepat pada waktunya. Akibatnya pelajar tersebut akan ketinggalan dalam pembelajaran, sukar memahami topik, hilang momentum belajar dan akhirnya mencapai akademik yang merosot. Dalam jangka panjang, keadaan ini mewujudkan ketidaksamaan pendidikan kerana pelajar yang mempunyai teknologi akan bergerak lebih cepat berbanding pelajar yang tidak mempunyai akses internet. Jurang ini seterusnya boleh memperluaskan jurang sosial dalam masyarakat. Hal ini demikian kerana pendidikan yang sepatutnya menjadi laluan untuk menaik taraf hidup akhirnya menjadi tidak seimbang. Pelajar yang miskin terus tertinggal manakala pelajar yang sudah mempunyai kelebihan terus berada di hadapan. Inilah sebabnya jurang digital bukan sekadar isu teknikal tetapi isu keadilan sosial dalam pendidikan. Antara langkah yang boleh diambil ialah kerajaan perlu mendirikan peranti digital percuma atau bersubsidi kepada pelajar yang memerlukan. Bantuan ini sangat penting kerana tanpa peranti, pelajar tidak mampu menyertai pendidikan digital secara bermakna. Selain itu, capaian internet perlu diperluaskan, terutamanya di kawasan luar bandar dan pedalaman, supaya pelajar di kawasan tersebut tidak terus terpinggir daripada arus pendidikan semasa. Dalam masa yang sama, penubuhan pusat pembelajaran komuniti yang menyediakan kemudahan internet, komputer dan ruang belajar juga boleh membantu pelajar mengikuti pembelajaran dengan lebih efektif. Langkah ini amat sesuai, terutamanya di kawasan yang masih belum mempunyai kemudahan digital yang mencukupi di rumah. Kesimpulannya, jika kita benar-benar mahu pendidikan model membantu mobiliti sosial, maka teknologi tidak boleh dibiarkan menjadi penghalang. Sebaliknya, ia mesti dijadikan alat yang benar-benar memperluas peluang kepada semua. Jurang digital mesti dirapatkan supaya setiap pelajar tanpa mengira status ekonomi atau lokasi tempat tinggal dapat belajar dan berkembang pada tahap yang sewajar. Kesan negatif yang kedua ialah ketidaksamaan peluang pendidikan. Ketidaksamaan ini berlaku apabila terdapat perbezaan dari segi kemudahan, tenaga pengajar dan sumber pembelajaran antara sekolah di bandar dan luar bandar. Walaupun secara rasmi semua pelajar berada dalam sistem pendidikan yang sama, hakikatnya pengalaman pembelajaran mereka sangat berbeza. Sekolah di bandar biasanya mempunyai kemudahan yang lebih lengkap seperti makmal moden, akses teknologi, bilik khas, sumber pembelajaran tambahan serta guru yang lebih pengalaman atau lebih mudah mengikuti latihan profesional. Sebaliknya, sekolah di kawasan luar bandar atau pedalaman kadang-kadang berdepan dengan kekurangan kemudahan, masalah logistik, akses internet yang lemah dan kekurangan guru dalam bidang-bidang tertentu. Ketidaksamaan ini penting untuk dibincangkan kerana dalam pendidikan, peluang awal banyak menentukan hasil akhir. Jika seorang pelajar belajar dalam persekitaran yang lengkap, dia lebih mudah berkembang. Jika seorang lagi pelajar belajar dalam persekitaran yang kurang sumber, dia perlu bekerja lebih keras untuk mencapai tahap yang sama. Maka sistem yang kelihatan sama di permukaan sebenarnya menghasilkan pengalaman yang tidak sama rata. Sebagai contoh, pelajar bandar lebih mudah menghadiri kelas tuition, mendapatkan bimbingan tambahan atau menggunakan platform pembelajaran digital. Manakala pelajar di luar bandar mungkin hanya bergantung kepada buku teks dan pengajaran di dalam kelas saja. Perbezaan ini sangat besar kerana dalam persaingan akademik, kelebihan kecil pun boleh menghasilkan jurang pencapaian yang besar. Pelajar di bandar mungkin mendapatkan pendedahan yang lebih luas, latihan tambahan, teknik menjawab soalan dan akses kepada pelbagai sumber pembelajaran model. Sebaliknya, pelajar di luar bandar mungkin tidak mempunyai semua itu. Walaupun mereka sama-sama memiliki periksaan yang sama, situasi ini menyebabkan jurang pencapaian akademik semakin ketara. Pelajar luar bandar mungkin kurang peluang untuk bersaing dalam peperiksaan, memasuki institusi pengajian tinggi atau memperoleh beasiswa dan peluang lanjutan. Implikasi jangka panjangnya ialah mobiliti sosial menjadi tidak seimbang. Bukan kerana pelajar luar bandar tidak berusaha, tetapi kerana garisan permulaan mereka berbeza. Jika keadaan ini berterusan, maka pendidikan yang sepatutnya menjadi alat penyama peluang akan bertukar menjadi mekanisme yang mengekalkan jurang sosial. Ini sebabnya isu ketidaksamaan peluang pendidikan perlu dilihat sebagai isu struktur, bukan sekadar kelemahan individu. Untuk mengurangkan ketidaksamaan peluang pendidikan, pertama, kerajaan perlu memastikan agihan sumber pendidikan yang lebih adil. Ini bermaksud kemudahan peralatan, peruntukan dan peluang latihan tidak boleh tertumpu di kawasan tertentu sahaja. Sekolah luar bandar perlu diberi perhatian khas supaya pelajar di sana mendapat pengalaman pelajaran yang lebih seimbang. Kedua, kemudahan di sekolah luar bandar perlu ditambah baik, sama ada dari segi bangunan,
makmal, internet atau bahan pembelajaran. Ketiga, guru berpengalaman perlu ditempatkan secara seimbang dan insentif wajar boleh diberikan kepada guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman. Guru yang berkualiti dan bersemangat tinggi sangat diperlukan di sekolah-sekolah yang berdepan cabaran besar. Kesimpulannya, ketidaksamaan peluang pendidikan tidak boleh diselesaikan dengan menyuruh pelajar supaya berusaha semata-mata. Sistem itu sendiri perlu diperbetulkan supaya usaha pelajar benar-benar mendapat sokongan yang adil. Hanya dengan itu, pendidikan dapat berfungsi sebagai jalan keluar daripada ketidaksamaan, bukannya terus mengukuhkan jurang antara bandar dan luar bandar. Pendidikan masa kini, ramai pelajar berhadapan dengan tekanan untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Sistem yang terlalu menekankan pencapaian akademik menyebabkan pelajar berasa bahawa nilai diri mereka bergantung sepenuhnya pada markah, grade dan kedudukan dalam kelas. Tambahan pula, harapan tinggi daripada ibu bapa dan guru turut meningkatkan tekanan tersebut. Secara asasnya, sedikit tekanan mungkin boleh mendorong pelajar untuk berusaha, tetapi apabila tekanan itu menjadi berlebihan dan berpanjangan, ia akan menjejaskan kesejahteraan mereka. Pelajar mula melihat pembelajaran bukan sahaja sebagai proses yang menyeronokkan, tetapi sebagai satu beban yang perlu ditanggung demi memenuhi jangkaan orang lain. Ini sangat membimbangkan kerana tujuan pendidikan sekadar melahirkan pelajar yang mampu menjawab soalan peperiksaan, tetapi membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, sosial, emosi, rohani. Sebagai contoh, seorang pelajar yang perlu menghadiri sekolah kelas tambahan dan tuition setiap hari akan mudah berasa letih dan tertekan kerana hampir tiada ruang untuk berehat. Jadual yang padat sebegini menjadikan kehidupan pelajar sangat terikat kepada pencapaian akademik semata-mata. Mereka mungkin tidak sempat melibatkan diri dalam aktiviti fizikal, bergaul secara sihat dengan keluarga atau menikmati masa rehat yang cukup. Hal ini boleh menjejaskan kesihatan mental seperti menyebabkan stres, kebimbangan dan dalam keadaan tertentu kemurungan. Malah ada pelajar yang hilang minat terhadap pembelajaran kerana mereka mula mengaitkan sekolah dengan tekanan dan kegagalan. Implikasi ini sangat serius kerana apabila kesihatan mental terganggu, prestasi akademik juga akan terjejas. Pelajar mungkin sukar fokus, cepat putus asa, hilang keyakinan diri dan tidak lagi melihat pendidikan sebagai jalan untuk maju. Dalam jangka panjang, tekanan akademik yang tidak diuruskan dengan baik boleh menyebabkan pelajar menjauhkan diri daripada pembelajaran, gagal mengembangkan potensi sebenar dan dalam kes yang lebih serius, berisiko untuk tercicir. Oleh itu, tekanan akademik bukanlah isu remeh. Ia memberi kesan langsung terhadap kesejahteraan pelajar dan secara tidak langsung mempengaruhi peluang mobiliti sosial mereka. Untuk menangani tekanan akademik, pertama, sistem pendidikan perlu memberikan penekanan kepada keseimbangan antara akademik dan kesejahteraan pelajar. Ini bermaksud kejayaan pelajar tidak sepatutnya diukur hanya melalui peperiksaan, tetapi juga melalui perkembangan sasiah, kemahiran, kreativiti dan pelibatan mereka dalam aktiviti yang membina. Kedua, aktiviti co-curriculum dan program sokongan emosi perlu dikukuhkan kerana kedua-duanya membantu pelajar berkembang secara holistik, memberi ruang kepada pelajar untuk membina keyakinan, kepimpinan dan hubungan sosial yang sihat, manakala program sokongan emosi membantu mereka menguruskan tekanan dengan lebih baik. Ketiga, guru dan ibu bapa perlu lebih peka terhadap kesihatan mental pelajar. Kadang-kala, pelajar tidak dapat meluahkan tekanan yang mereka rasai. Jadi, orang dewasa di sekeliling mereka perlu lebih sensitif terhadap perubahan tingkah laku, emosi dan motivasi. Kesimpulannya, pendidikan yang baik bukan pendidikan sekadar menghasilkan grade yang tinggi, tetapi pendidikan yang menjaga manusia di sebalik grade itu. Hanya apabila pelajar sihat dari segi mental dan emosi, barulah mereka benar-benar berupaya memanfaatkan pendidikan untuk membina masa depan yang lebih baik. Ialah keciciran pelajar. Keciciran berlaku apabila pelajar berhenti sekolah sebelum menamatkan pendidikan. Isu ini sering berlaku akibat faktor seperti tekanan akademik, masalah kewangan atau kurangnya sokongan daripada keluarga dan persekitaran. Selain itu, pelajar yang tidak dapat mengikuti perubahan dalam sistem pendidikan juga berisiko untuk tercicir. Hari ini sangat penting dalam perbincangan mobiliti sosial kerana apabila seorang pelajar tercicir, dia kehilangan satu saluran utama untuk memperbaiki taraf hidupnya. Pendidikan yang sepatutnya memberi peluang dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Pelajar yang tercicir mungkin bermula dengan hanya ketinggalan beberapa topik, tetapi lama-kelamaan jurang pembelajaran itu menjadi terlalu besar. Mereka mula kehilangan keyakinan diri, hilang minat dan merasakan bahawa sekolah bukan lagi tempat memberi harapan. Dalam banyak kes, keciciran bukan berlaku secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang, iaitu apabila masalah kecil dan tidak ditangani akhirnya menjadi pahala besar. Oleh itu, keciciran pelajar perlu dipahami bukan semata-mata sebagai kegagalan individu, tetapi sebagai tanda bahawasanya sistem pendidikan dan sokongan sosial belum cukup berkesan untuk mempertahankan semua pelajar dalam pelajar yang tidak mempunyai akses kepada pembelajaran dalam talian semasa PDPR mungkin akan ketinggalan terlalu jauh dan akhirnya hilang minat untuk terus belajar. Pada peringkat awal, mereka mungkin hanya terlepas beberapa kelas. Namun apabila topik semakin bertambah dan tugasan semakin banyak, mereka mula sukar mengejar sila rakan-rakan lain. Keadaan ini boleh menyebabkan pelajar berasa malu, rendah diri atau beranggapan bahawa mereka sudah tidak mampu lagi untuk berjaya. Keciciran pelajar memberi kesan jangka panjang seperti kesukaran mendapatkan pekerjaan yang baik, lalu menjejaskan taraf hidup dan mobiliti sosial mereka.
Tanpa pendidikan yang lengkap, peluang untuk memasuki pekerjaan formal yang stabil menjadi lebih sempit. Akibatnya, pelajar yang tercicir lebih cenderung berada dalam kelompok pekerjaan berpendapatan rendah, tidak tetap atau kurang perlindungan sosial. Dalam jangka masa panjang, hal ini boleh mengekalkan kitaran kemiskinan dalam keluarga. Maka keciciran bukan sahaja memberi kesal pada individu, tetapi juga kepada keluarga, komuniti dan negara kerana potensi manusia yang sepatutnya dapat dibangunkan akhirnya tidak dimanfaatkan. Ini keciciran pelajar. Langkah pertama ialah melaksanakan intervensi awal dengan mengenal pasti pelajar yang berisiko. Ini boleh dilakukan melalui pengetahuan kehadiran, prestasi akademik, tingkah laku dan latar belakang keluarga. Jika risiko dikesan lebih awal, tindakan boleh diambil sebelum pelajar benar-benar menjauh daripada sekolah. Selain itu, program sokongan akademik, bantuan kewangan dan kaunseling perlu dipupuk supaya pelajar yang bermasalah tidak dibiarkan menghadapi cabaran mereka secara bersendirian. Ada pelajar yang perlu kelas pemilihan, ada yang perlukan bantuan alat tulis dan pengangkutan, dan ada juga yang hanya perlukan seseorang untuk mendengar masalah mereka dan memberikan semangat. Kesimpulannya, pelajar yang berisiko tercicir perlu dibantu secara menyeluruh. Pendidikan yang baik bukan sekadar menerima kemasukan pelajar di sekolah, tetapi memastikan mereka terus kekal berkembang dan berjaya sampai ke penghujung. Jika isu keciciran dapat ditangani secara serius, maka pelajar berpeluang menggunakan pendidikan sebagai laluan untuk keluar daripada kesukaran hidup. Kesan negatif yang kelima ialah ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan. Ketidaksesuaian ini berlaku apabila kemahiran yang dipelajari oleh pelajar tidak selari dengan keperluan industri semasa. Selain ini, menegaskan bahawa kurikulum yang terlalu teoretikal boleh menyebabkan graduan kurang kemahiran praktikal. Dalam erti kata lain, seseorang mungkin berjaya dari segi akademik, tetapi masih belum cukup bersedia untuk memenuhi tuntutan dunia kerja sebenar. Ini merupakan cabaran besar dalam pendidikan moden kerana masyarakat sering meletakkan harapan tinggi bahawa pendidikan akan terus membawa kepada pekerjaan yang baik. Namun, jika apa yang diajar di institusi pendidikan tidak seiring dengan perkembangan industri, teknologi dan keperluan pasaran, maka jurang akan tetap wujud. Dalam konteks mobiliti sosial, isu ini amat penting kerana pendidikan tinggi sepatutnya menjadi pendorong utama untuk menaik taraf hidup. Tetapi jika selepas tamat belajar seorang masih sukar mendapat pekerjaan yang sesuai, maka fungsi pendidikan sebagai alat mobiliti sosial akan menjadi lemah. Justru, kesesuaian pekerjaan ini menunjukkan bahawa masalah pendidikan bukan hanya pada akses, tetapi juga pada kerelevanan. Sebagai contoh, terdapat graduan yang mempunyai kelayakan akademik tinggi tetapi tidak mempunyai kemahiran komunikasi atau pengalaman pekerjaan yang diperlukan oleh majikan. Ini bermaksud walaupun mereka lulus dengan baik, mereka belum cukup memenuhi kehendak dunia pekerjaan sebenar. Dalam sesetengah keadaan, graduan mungkin mahir menjawab peperiksaan tetapi kurang yakin berinteraksi, kurang cekap menyelesaikan masalah sebenar atau tidak pernah terdedah kepada suasana kerja profesional. Keadaan ini menyebabkan pengangguran dalam kalangan graduan meningkat. Ia juga menjejaskan ekonomi negara kerana tenaga kerja berpendidikan tidak digunakan secara optimum dan seterusnya menjejaskan mobiliti sosial individu. Seseorang yang telah melaburkan masa, wang dan tenaga untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tentu mengharapkan peluang pekerjaan yang baik. Jika harapan itu tidak tercapai, maka keyakinan terhadap pendidikan juga boleh terjejas. Lebih membimbangkan, keadaan ini boleh mewujudkan rasa kecewa dalam masyarakat apabila pendidikan tidak lagi dilihat sebagai jaminan kepada masa depan yang lebih baik. Oleh itu, ketidaksesuaian pekerjaan bukan sahaja masalah graduan, tetapi masalah yang melibatkan institusi pendidikan, industri dan hala tuju pembangunan. Ketidaksesuaian pekerjaan antara langkah yang paling penting ialah institusi pendidikan perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak industri melalui program latihan industri, pembelajaran berasaskan kerja dan penambahbaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kehendak pasaran kerja. Kerjasama ini perlu bersifat aktif, bukan sahaja formaliti. Industri perlu dilibatkan dalam semakan kurikulum, penyediaan latihan, perkongsian kepakaran dan pendedahan kepada teknologi terkini. Dengan cara ini, pelajar bukan sahaja belajar ilmu asas tetapi juga memahami bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam dunia sebenar. Selain itu, pembelajaran berasaskan kerja dapat membantu pelajar menyesuaikan diri dengan budaya profesional, membina kebaikan insaniah dan meningkatkan kebolehpasaran mereka selepas tamat pengajian. Kesimpulannya, sistem pendidikan perlu sentiasa bergerak seiring dengan perubahan ekonomi dan keperluan industri. Pendidikan yang relevan akan menjadikan graduan lebih bersedia, lebih diyakini untuk majikan dan lebih berupaya memanfaatkan kelayakan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Inilah yang akan mengukuhkan peranan pendidikan sebagai alat mobiliti sosial yang sebenar. Saya merumuskan keseluruhan pembentangan. Perubahan pendidikan semasa mempunyai impak yang besar terhadap mobiliti sosial pelajar, sama ada dengan meningkatkan peluang atau mengukuhkan ketidaksamaan. Dari sudut positif, perubahan pendidikan telah memperluaskan akses kepada pendidikan, meningkatkan peluang pekerjaan, membangunkan kemahiran abad ke-21, membantu mengurangkan kemiskinan dan membentuk nilai serta sasiah pelajar. Semua ini menunjukkan bahawa pendidikan mempunyai potensi besar untuk menjadi alat perubahan sosial yang sangat berkuasa. Namun, dari sudut negatif, kita juga melihat bahawa perubahan pendidikan boleh menimbulkan jurang digital, ketidaksamaan peluang, tekanan akademik
akademik, ketidaksesuaian pekerjaan jika pelaksanaannya tidak adil atau tidak selari dengan realiti semasa. Oleh itu, Dasar Pendidikan perlu memastikan akses yang adil, inklusif dan berkualiti agar mobiliti sosial dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan yang baik bukan sekadar memperbanyak peluang, tetapi memastikan peluang itu boleh diakses secara saksama. Pendidikan juga mesti menjaga kesejahteraan pelajar dan relevan dengan keperluan masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.